Di mana dulu Bella ada basikal, pergi sekolah naik basikal dengan Didi. So ayah takut penculikan ke, kan? Pergi sekolah tapi ayah jalan kaki untuk tengok dari belakang. Sampai sekolah, dirampak Bella dengan Didi dah masuk pagar sekolah, dia akan patah balik jalan kaki ke rumah. So setiap hari macam tu. Wow. Habis kalau ayah demam ke macam mana? Alhamdulillah memang dia teman je Bella. Kalau tak pun mama. Tapi mama ni dia sediakan breakfast. Jadi Bella nampak lah, Alhamdulillah Bella menjalani keluarga yang cukup harmoni. Daripada kecil Bella nampak value kasih sayang tu dalam keluarga Bella. Kalau kakak nak buat semua, Mama dah sediakan dah. Kakak nak buat konten masak tak? Mama dah sediakan dah bahan-bahan, kakak tinggal. Bella tak tahulah, orang selalu cakap nikmat apa lagi yang tak kau dustakan. Baby romantik? Baby Dia selalu cakap dia tak romantik, tapi sebenarnya if you ask me, yes, he is actually. Dia tanpa dia sedar. Okay. Alright, Assalamualaikum. Kita bukan jumpa sekali lagi. Inilah jumpa buat pertama kalinya. Dan ini adalah podcast Bella When Bella Say Yes. Episod pertama, mungkin akan episod yang banyak-banyak lagi. So pastinya kita punya topik ataupun kita subjek hari ini adalah Bella Astila. Ya, saya Bella, Assalamualaikum. selamat Hari Raya, Makcik Selamat Raya Batin. juga, sama. First of all, kita nak ucapkan tahniah, Alhamdulillah, dan kita harapkan semoganya berjalan dengan lancar. Memegang title tunangan orang. Of course rasa gembira. To be honest Radin, sebab ramai yang sebelum ni tak tanya adakah ni konten semata. Jadi bila dah tunang tu sedikit sebanyak lega. Dia macam one step ahead. Macam Okay. tu. Mungkin lah peminat sebelum adanya buzz, sebelumnya adanya tim Bella Astila, tim Syed Saddiq ni. Bella dengan YB adalah duta untuk sebuah baju raya, jenama baju raya. So at first place, memang itu adalah duta semata-mata lah kan. Betul. So perkenalannya di situ. Ya. So waktu bila benda tu berputik Bella? Berputik sebenarnya macam Bella pernah cakap dalam interview sebelum ni, benda ni tak dirancang. Okay. Jadi Bella adalah seorang yang menjalani momen tersebut. Jadi tak ada macam ada spesifik, mungkin hari ni kot. Tak ada. Dia macam memang just naturally comes. Okay, baik. Sebenarnya kita spesifik tu tak ingat lah. Okay. Tapi sebenarnya kita nak tanya banyak pasal YB, pasal Bella. Tetapi sebelum kita pergi ke arah itu, kita nak tanya sebagai seorang yang bernama Dayang Nur Arabella. Nur pun boleh. Dayang Arabella? Dayang Arabella. Arabella. Yes. Okay. Adalah dari segi Bella sini yang mungkin orang tak tahu. Bella ni siapa sebenarnya? Karakter Bella. Adakah Bella seorang yang kuat merajuk, seorang terasa hati, ataupun seorang yang periang all the way? Kalau dari kecil Bella memang kakak sulung. Daripada kecil memang dah pindah ke KL sebab menyanyi, ada album kanak-kanak. Kalau nak kata character wise pula, Bella rasa Bella ikut mama. Memang kuat bekerja. Okay. Daripada kecil nampak macam mana mama kerja keras untuk persekolahan Bella dengan adik. And then ayah pula duduk dekat KL. Dulu diorang macam PJJ lah. So nampaklah mama ni orangnya dia tak mengeluh, kuat kerja. So Bella rasa sedikit sebanyak Bella ikut macam mama. So bila cerita pasal maknanya waktu yang mula-mula Bella pergi ke KL, berpindah tu selepas berapa tahun di Sabah? Bella pindah KL umur 6 tahun. Okay, so maksudnya Bella lahir di Sabah, membesar juga di Sabah lah sampai umur 6 tahun. Okay, sebenarnya kita nak tahu Bella punya adik-beradik ni sebenar-benar satu mak, satu ayah. Berapa orang adik-beradik? 2. Bella dengan Didi je lah. Dengan Didi. Yang habis selama ni orang kata Bella macam, ni adik Bella, ni abang Bella, ni kakak Bella. Kenapa macam ramai sangat? Nak jadikan cerita yang orang tak tahu. Sebenarnya Bella suka budak kecil. Jadi dulu masa tu tak kahwin lagi, tak ada anak. So Bella ambil anak angkat. Tapi anak angkat tu pun sebenarnya family sendiri, macam my auntie punya anak. So dia tinggal kat Sabah. So Bella bawa diorang tinggal dengan Bella daripada kecil, pada baby. Okay. So waktu tu ingat Bella ada. Tapi Bella tak pernah Bella anggap dia macam adik sendirilah. Wawan, boy. Kalau orang tanya macam, ni abang Bella, ni adik Bella, macam tu. Abang tak ada, tapi adik-adik Adik lah. So maknanya kalau orang tanya terus jawab tu senang. Tak payah nak menerangkan adik, apa-apa. Betul. Tak payah terangkan apa-apa. Okey, tapi kalau dalam adik-beradik betul, memang Didi sahaja. Didi dan Bella, ya. Okey, perbezaan umur Bella dengan Didi? 2 tahun. Tak jauh lah. Tak jauh. Okey. Lepas tu saya rasa dia macam kakak. So dia garang sikit. Tapi bila cerita pasal benda tu, kita banyak-banyak terbaca dan kita tahu sebenarnya Bella dengan Didi sangat rapat. Ukhuwah Bella dengan Didi, Bella dengan mak Bella, nampak family bonding tu yang cukup kuat sebenarnya. Dan apa yang kita faham, kalau macam Bella dulu pernah saya terbaca, dia kata Bella apa-apa pun Didi akan ke depan, tolak Didi ke depan, everything, you will do everything for Didi. So kenapa ketika itu, sedangkan Bella yang mula menyanyi dulu kan, baru Didi. Betul. So kenapa Bella ada that feelings macam, tak apa, I push you as my sister,
Sebab macam Bella pernah cakap, masa kita kecil-kecil, Didi yang banyak berkorban in terms of dia pergi shooting, pergi recording non-stop. So payment Didi tu dia banyak tolong kakak dia untuk Bella dulu pergi mengaji, sekolah agama, tuition. Jadi banyak perbelanjaan. Jadi so Didi lebih pada dia terus bidang seni tu daripada kecil dia non-stop lah. Dia buat filem, dia berlakon, dia nyanyi. Macam Bella lebih daripada belajar. Okey, betul kan? Maksudnya yang menyanyi dulu, yang start jadi artis ni Bella dulu ke Didi? Bella dulu. Lepas tu Didi masuk. Didi pula, tapi Didi lebih fokus dan Didi okey, so Didi dapat payment apa semua, tapi payment tersebut sikit sebanyak bantu Bella punya study apa semua. Wow. Lepas tu bila Bella dah habis study, sambil sekolah tu pun Bella kerja. Bella tu dulu kerja dekat beberapa tempat juga. Dekat restoran Cerana, dekat Hotel Subang Jaya, dengan Stahil. Jadi lepas habis sekolah, balik sekolah, rutin Bella, ya Allah, pagi Bella akan hantar adik sekolah rendah. Lepas tu Bella pergi kelas belajar. Lepas tu Bella habis kelas, orang semua lunch, tapi Bella ambil adik balik sekolah. Lepas ambil adik balik sekolah, Bella akan pergi, Bella tunggu diorang siap-siap, hantar diorang ke sekolah agama dulu. Bella pergi balik kelas balik. Bila habis kelas, Bella tak boleh lepak dengan kawan-kawan sebab Bella kena ambil diorang pergi sekolah agama. Dah ambil diorang sekolah agama, Bella akan bawa beg makeup, letak dalam kereta, drive pergi Hotel Sarjana. Bella akan makeup dalam kereta sambil drive dan kerja dekat hotel, nyanyi. Seorang diri? Seorang diri. Hari-hari? Setiap hari. Tapi kadang-kadang Bella akan bawa adik-adik sebab Bella nak jaga. Sebab Bella cakap Bella yang jaga kan. Adik-adik Bella ni wawan boy. Bella akan bawa diorang ke tempat kerja sebab kat tempat kerja dapat makan free. Hotel akan bagi makan free. So Bella happy. Kadang-kadang kalau Bella boleh ambil diorang tak ada sekolah agama, Bella bawa diorang lebih awal supaya diorang boleh swimming. Wow. Okay. So itu adalah rutin kebiasaan yang Bella buat. Maksudnya Bella kerja-kerja, pada masa sama Bella menjalankan tanggungjawab sebagai kakak. Betul. So ambil dia. Wow. Kalau weekend pula, Bella akan bawa diorang pergi taman main-main. So Bella memang tak ada, bukanlah tak ada live. Okay je, Bella happy je masa tu. Cuma orang lain mungkin banyak live diorang, pergi travel, enjoy. So untuk Bella dah jadi seorang ibu lama dah sebenarnya. So kalau weekend Bella bawa diorang ke taman, main-main. Semua ada dalam social media Bella sebenarnya, yang lama-lama dululah. So maksudnya Bella kita tu pandai masak. So Bella belajar masak tu daripada situ lah kot rasanya nak menjaga adik-adik ni. Didi, Wawan dengan Boy tu umur tak jauh? Jauh. So masa Didi lagi besar lagi. Lagi besar. Okay. Betul. Bila Bella menjalankan segala tanggungjawab, so bila of course cerita dia bila Bella kerja juga dekat hotel apa semua, Bella menyanyi. Itu umur berapa Bella? Bella dah start kerja sebenarnya umur 15 tahun. Bella kerja dekat restoran Cerana, menyanyi malam. Okay. Dia tukar-tukar tempat. Kalau kat Cerana ni banyak penyanyi dengan Kak Syihah Zikir juga. Cerana? Restoran Cerana dia dekat Hulu Langat, Batu 14, belakang Petronas. Ada lagi sekarang? Sekarang tak ada dah. Okay. Patutlah Bella rapat juga dengan Syihah sikit. So segala urusan tu Bella buat sendiri, Bella drive apa semua. Tanggungjawab tu besar sebenarnya ketika masa usia umur itu. 15 tahun tu Bella naik teksi je. Tapi uruskan adik-beradik juga? Uruskan, tapi bawa dia orang lah. Duduk kat tempat kerja, dia orang akan main iPad, Bella nyanyi. So pagi-pagi hantar dia orang pergi sekolah. So Bella tak nak dia orang rasa, yelah parents dia orang kat Sabah kan, Bella tak nak diorang rasa kurang kasih sayang. Itulah pengalaman yang Bella tak akan lupakan lah. Momen tu banyak tu sebenarnya Bella dengan Didi sebenarnya. Satu momen kecil-kecil Bella dengan Didi yang mungkin Bella, kalau Bella borak balik dengan Didi kan, dia akan jadi nangis, dia akan jadi gelak, dia akan jadi senyum. Okay. Ni sebab Bella jarang buat podcast, sebab takut nangis nanti orang cakap apa kan. Bella rasa banyak sangat masa kita kat Sabah, bila mama kena keluar bekerja, Bella kena jaga adik, which is Didi. So Bella banyak je berkorban untuk dia. Tapi at the same time bila Bella dah besar, dia pula berkorban untuk Bella. So pengalaman-pengalaman tu yang kalau kita ceritakan, aduh akan nangis. Macam pengorbanan ayah Bella juga, yang sangat memastikan Bella dengan Didi ni sangat terjaga. Dan sekarang dia buat dekat cucu dia. Di mana dulu Bella ada basikal, pergi sekolah naik basikal dengan Didi. So ayah takut penculikan ke. Okay kan? Ini dekat KL ke dekat Sabah? Dekat KL, okay. So Bella dengan Didi happy lah naik basikal pergi sekolah. Tapi ayah jalan kaki untuk tengok dari belakang sampai sekolah. Dia nampak Bella dengan Didi dah masuk pagar sekolah, dia akan patah balik jalan kaki ke rumah. So setiap hari macam tu. Wow. Distance? Distance sekolah dengan rumah boleh tahan juga. Boleh tahan juga, tak lah. Tapi boleh tahan jauh. Kan? Boleh tahan jauh, betul. Boleh tahan jauh. I still remember. Waktu Bella dengan Didi naik basikal, nampak ke ayah ke tak tahu sebenarnya?
kat belakang? Tahu. Oh tahu. Memang ayah. Memang ayah monitor lah. Habis tu kalau ayah demam ke macam mana? Alhamdulillah memang dia teman je Bella. Kalau tak pun mama. Tapi mama ni dia sediakan breakfast. Jadi Bella nampak lah, Alhamdulillah Bella menjalani keluarga yang cukup harmoni. Daripada kecil Bella nampak value kasih sayang tu dalam keluarga Bella. So kita memang tahu bila sampai sekarang, yelah, sebelum Bella masuk era pun sebenarnya kita dah ada a few events together, buat job sama-sama apa semua. So memang nampak bonding Bella. Kalau Bella takkan datang berdua pun, tidak. Bella akan datang ramai dengan makeup artisnya, dengan teamnya. Sedang oh yang ni kawan Bella, yang ni saudara Bella, ramai Bella. So bonding tu saya rasa bukannya dibuat-buat, memang bonding tu memang sedia ada daripada parents Bella sendiri. So sebenarnya mungkin Bella boleh kongsi dengan kita sebenarnya macam mana kita nak dapat that kind of bonding. Kadang-kadang ada setengah orang ni dia tak rapat dengan mak, ada setengah orang dia tak rapat pun dengan adik-beradik dia. So Bella ada segala benda tu Bella yang mungkin orang lain tak ada. Betul, Bella bersyukur. Bella rasa sebab mama dengan ini sangat supporting. So dulu mungkin itu cara dia untuk Bella tak pergi keluar sangat. Mama bila Bella cakap, mama kawan-kawan nak datang, nak tidur sini, boleh? Mama tak pernah, kenapa pula nak tidur? Mama tak pernah persoalkan. So pernah lah tidur 10 orang, kawan perempuan lah, kawan-kawan dancer, penari dulu. Daripada sekolah diorang akan tidur kat rumah, Bella akan masak kuih tiaw goreng, so tengok movie. Jadi mama dengan ayah ada kat rumah. Jadi mungkin diorang prefer that way. Jadi Bella tak adalah tah ke mana. And benda tu yang buat Bella tak nak berahsia dengan mama. Mama tahu semua benda tanpa mama judge, tapi mama nasihat. Jadi kadang-kadang bila mama nasihat tu, kita nak buat apa-apa sahaja kejahatan ke atau kenakalan, kita akan ingat balik kedua orang tua kita. Macam mana kalau kita kecewakan diorang, padahal diorang dah give in banyak dah ni. Cari rezeki untuk kita, sediakan tempat tinggal, makan, minum, apa-apa yang terbaik, nak Bella nampak cantik. Jadi in return mama dengan ayah bukan minta harta benda. Diorang nak kita jadi anak yang baik je. Jadi anak yang baik kan. Betul lah Bella. Ya, macam orang yang dah tak ada mak macam Radin, dia penerimaannya mungkin sedikit berbeza. Tapi kita dah lalui benda tu. Kita dah rasa fasa sayang, fasa manja, fasa yang kita rasa kalau kita down, kita ada tempat mengadu apa semua kan. That is my biggest fear tau, kehilangan That's mama. right Bella. Faham. Cumanya bila Bella ada masalah, tak kisah apa pun dalam kehidupan Bella. Of course dalam kehidupan kita ni ada turun, ada naik dia, ada pasang surut dia. Ada hari yang kita senyum, ada hari kita sekadar senyum, mungkin hanya untuk tatapan orang. Tapi hati kita yang menangis, tak ada siapa pun yang tahu. Betul. So bila Bella ada masalah, Didi ataupun mama yang lebih Bella macam comfortable? Mama. Tapi ada setengah orang kurang setuju. Dia kata kenapa kita nak buat mak kita rungsing ataupun tapi sebenarnya mama sendiri prefer. Dia kata biar kita kongsi kesedihan bersama, jadi tak rasa sedih seorang-seorang. So bila rasa mama sama, Didi pun sama. Tapi Didi ni dia lebih kepada, dia ganas sikit. Kalau dapat tahu siapa buat kakak dia sedih, dia akan cari jalan. Mama dia nasihat. Okay. Wow. Didi akan mengamuk. Mama ke ayah lagi sekarang? Kalau dulu lah, dulu mama masa zaman sekolah. Mama. Sekarang dua-dua dah melo sikit lah. Melo. Mungkin rasa Bella dah dewasa. Mama garang. Ya Allah, garang sangat. Bella, bila mendapat satu keluarga yang bagi di mata orang sempurna sebenarnya. Ada susah senang kita ada turut bersama. So macam bila Bella dah bekerja dan dimewahkan dengan rezeki apa yang Bella ada sekarang kan. So dia mempengaruhi tak segala keputusan dalam kehidupan Bella? Maksudnya Bella nak beli rumah ke, Bella nak tamatkan zaman bujang Bella ke? Adakah secara tak langsung, kalau contoh, kalau Bella dengan si Polan ni tiba mama kata tak boleh, Bella akan fight juga ke? Ataupun Bella mama tak bagilah, tak apalah, mungkin rezeki lain ke apa ke? Macam mana? Bella alhamdulillah so far memang sangat mengikut nasihat mama dengan ayah. Tapi Radin, untuk pengetahuan semua juga, mama dengan ayah tak pernah melarang Bella untuk berkawan dengan sesiapa. Sebab diorang tak pernah judge siapa-siapa saja pilihan Bella, baik atau buruk. Diorang just rasa kalau Bella rasa itu keputusan yang tepat, diorang mendoakan dan sokong. Diorang tak pernah letakkan apa-apa syarat. Siapa saja nak bersama dengan kakak, dia mestilah apa ke kaya ke, tak pernah. Cuma itu yang Bella nampak dekat mama dengan ayah. Diorang tidak meletakkan syarat, tapi diorang nak anak diorang bahagia. Of course. Kat situ yang Bella nampak, daripada segi pengalaman hidup Bella lah, kita tak boleh salahkan diorang atas siapa saja pilihan kita. Jadi of course Bella tak nak salah pilih. Tapi Bella ni lebih kepada Bella serahkan dan tawakal pada takdir. Sebab Allah lebih mengetahui siapa jodoh Bella semua kan.
And then Bella selalu fikir, dulu masa Bella tengah down-down kan Radin, Bella cakap, ya Allah, kenapa aku kena lalui bertubi-tubi? Like why? Kenapa asyik aku je yang sedih? Kenapa asyik aku je yang kenalah? Tapi tanpa Bella sedar, orang akan cakap ada hikmah rezeki yang lain. Bila cakap pasal rezeki, orang akan cakap, best lah tu rezeki, dapat duit, dapat payment. Tapi yang Bella lupa sebenarnya, ada rezeki-rezeki yang Bella tak nampak secara mata kasar. Tapi kalau kita fikirkan balik, Radin tahu tak, masa Bella bersalin dua-dua anak Bella, Aiden dengan Ara, sangat sekejap. Bella masa tu hari Jumaat, lepas tu pukul 2 petang Bella sampai hospital. 2.45 something. Ni betul-betul sampai ke bilik tu lah 2.45. Pukul 4.30 dah bersalin dah. Okay. Bella cakap berbual dengan mama cakap itu pun rezeki sebenarnya kak. Ada orang berbelas-belas jam, ada orang berpuluh-puluh jam untuk melahirkan. Dua-dua anak Bella no epidural. Dan Allah permudahkan proses bersalin tu. Mama cakap hargailah benda-benda ni yang kakak tak nampak. Jangan tengok benda-benda yang sentiasa membawa emosi kakak down. So Bella nampak, rupanya mama selalu suruh kakak ni fokus dengan benda yang baik dan positif. So insyaAllah Allah akan aturkan segalanya. Percaya dengan apa yang dia dah sediakan. So lepas ni, betul yang Bella fikir, betul juga, kita terlalu fokus dengan apa yang orang buat kita. Tapi apa kata kita fokus dengan apa yang Allah dah berikan, yang walaupun mungkin kecil tapi dia permudahkan. Maksudnya kesakitan tu tak lama. Banyaklah yang Allah permudahkan. Dari segi kehidupan harian, makan pakai untuk anak-anak cukup, boleh bahagikan mama dengan ayah, boleh bawa mama ayah pergi umrah. Itu semua rezeki yang Masya Allah. So waktu Bella bersalin Aiden dengan Nara, mama ada dekat KL. Waktu Bella bersalin Aiden dan Nara, memang mama yang teman. Dua-dua anak tu memang mama yang ada kat sebelah. Mama yang macam, boleh kak push, macam tu lah. Kenapa mata berkaca? Sedih. So I love you mama, thank you so much. Sebab tak tahulah, mama ni Bella nyanyi ke, Bella nangis ke, Bella bersalin ke, semua dia ada. So Bella doa semoga mama sihat, panjang umur. Bella berniaga pun dia ada. Dia cakap, kalau kakak tak larat tak payahlah, mama boleh buat je. Macam tu. Kadang-kadang kalau buat konten pun mama dah sediakan. Mama kata, tak payahlah kak, kalau kakak nak buat sama mama dah sediakan dah. Kakak nak buat konten masak tak? Mama dah sediakan dah, bahan-bahan kakak tinggal. Bila tak tahulah, orang selalu cakap, nikmat apa lagi yang tak kau dustakan? Bila kita dapat seorang ibu yang bukan sahaja memahami, yang baik hati. So insyaAllah, apa segala perjuangan mama, Kak Long akan hargai, dan Kak Long akan janji dapat jaga mama lah. InsyaAllah semoga kita sama-sama dapat bersama-sama lebih lama. And semoga orang semua mendoakan keluarga kita harmoni dan bahagia dan sihat selalu. Itu yang paling penting sekali. Amin. Wow. Mama, Puan Ina. Puan Mama. Ina. So dia mak merangkap sebagai assistant, merangkap sebagai manager. Semua mama ada. So Bella, ada tak yang mungkin suatu benda yang terjadi dekat Bella yang mama rasa, of course mak ni dia akan sampai satu tahap dia rasa teruk sangat anak aku kena. Teruk sangat dugaan yang kena kat anak aku. Boleh tak kau uji aku? Benda tu mungkin dalam doa dia. Dan apa kita faham, apa yang ada rezeki kat Bella sekarang hari ni adalah doa yang diangkat lah daripada doa mak dengan ayah Bella juga. So ada tak pernah terdetik Bella rasa macam, yalah of course nanti Bella pun akan berkahwin, Bella pun akan ada life Bella sendiri. So mama kat situ, time itu dia hanya berpegang kepada, okay Bella, mama dah jadi mama je. Tanggungjawab lain ni mungkin diserahkan kepada orang lain. So adakah Bella bersedia untuk itu? Itulah perkara tu pun memang mama pernah cakap, mama tak selamanya akan ada dengan kakak. Tapi sekarang mama boleh bernafas dengan lega sebab dia nampak satu sosok lelaki yang sangat-sangat bertanggungjawab, yang menepati janji, yang sangat menghormati mereka. Mama kata itu jauh lebih daripada cukup. Mama selalu tak pernah nasihat Bella untuk kalau dapat lelaki yang memang ada tanggungjawab, itu memang dah rezeki, is a bonus. Tapi sebenarnya mama kata kalau kita dapat lelaki yang menghormati kita, menghormati itu dari segi menjaga perasaan dan sebagainya, itu pun dah jauh lebih daripada cukup. Bila seorang lelaki tak menghormati wanita, sebab itulah dia sering menyakiti wanita tersebut. Okay. Jadi sekarang mama dengan ayah diorang, kalau korang boleh perasan, tapi memang daripada dulu macam tu lah, diorang sangat-sangat relax. And sekarang diorang
macam sit back, macam diorang cakap, oh dah boleh lepaskan kakak sebab nampak ada lelaki yang menghargai dia. Alhamdulillah. Wow. Wow. Okay. Kita move to the next stage lah. Bila cerita pasal Bella dan juga YB, perkenalan yang bermula dari menjadi duta baju Melayu dan juga baju kurung untuk Air Raya. So perkenalan itu disambung mungkin dengan rasa keikhlasan, mungkin dengan rasa I can be myself when I with you. Dan kita bila dalam pasangan, even lelaki pun sebenarnya Bella, dia bukanlah perempuan ni nak kena mencari lelaki yang boleh protect dia. Lelaki pun lelaki ni senang. Mungkin dia ada dekat Bella tu yang mungkin YB rasa selamat. Mungkin YB boleh rasa macam I can be myself when I'm with you. Maybe at the end of the day, lelaki ni dia nak satu hormat, yang kedua ketenangan ataupun sejahtera tu. Dia benda-benda lain ni apa, sebab saya pernah terbaca. Lelaki ni boleh bagi istana dekat isteri kalau dia dapat ketenangan dan juga hormat tu sebenarnya. Okay. Berbalik kepada soalan tadi, macam daripada mak kepada YB next stage. Bella kata memegang pada janji. Itu kalau kita jumpa Bella memiliki seorang lelaki yang memegang pada janji. Mungkin ramai yang tak tahu, atau mungkin ada yang belum tahu pun sebenarnya. Kita orang pun tak tahu sebenarnya. Apa yang dimaksudkan dengan memegang pada janji tu? Okay, Radian, tu Bella memang tak boleh nak explain banyak lagi. Sebab Ella dah kata kadang-kadang ada perjanjian daripada YB yang mungkin Bella tak boleh nak kongsikan dengan semua. Tapi Bella sendiri rasai dan nampak janji-janji macam okay, yang small things memang boleh share lah. Maksudnya macam mana dia dengan anak-anak, apa yang dia buat untuk anak-anak tanpa Bella perlu ingatkan. Ataupun sebenarnya Bella dah tak nak, di usia sekarang ni dah cukup lah masa zaman dulu saja yang Bella akan sentiasa nak remind. Ingat tak? Jangan lupa tau, dengan YB tak perlu. Saya hanya go with the flow. So segala apa-apa perancangan dia yang ingatkan Bella. Inilah saya cakap janji yang saya macam lah. So dia macam lupalah tu. Macam tak, dia just kadang-kadang benda tu Bella akan termenung. Dia memang seorang lelaki yang apa dia cakap dia buat. Dia akan katakan walk the talk. Okay. YB ialah sampai satu tarikh yang cukup sempurna sebenarnya bertunang. Waktu dekat seat tunang tu, ada tak Bella terdetik macam Alhamdulillah finally ini adalah ketentuan dia? Bella sangka tak sebenarnya? Tak sangka. Langsung. Tak sangka tahun ni, and tak sangka dengan YB, tak sangka akan dibuat dalam acara yang sebegitu diraikan. Yes, yang sangat indah. Dan sebenarnya niat pada awal tak nak ada hantaran pun, tapi YB dia sangat menghargai lah. Okay. Bila cerita tak ada hantaran, of course benda tu akan berlangsung sebelum majlis, mungkin ada perbincangan. Okay. Bella, dia bagi Bella okay, saya nanti kita bertunang ni, mungkin ini daripada side saya sebagai hadiah. Mungkin benda tu dibincangkan ataupun tidak? Dia cakap lah hantaran I ni. I cakap tak payah hantaran. Saya cakap, dia kata mana boleh, kata macam tu lah. Okay. Benda tu itu adalah hadiah, tanda lah sebagai orang kata hadiah kepada pasangan. Tetapi SSPN tu ataupun perancangan untuk Aiden dan juga Ara, betul sebagai lelaki, seorang lelaki bahagia, semua lelaki akan bahagia. Sama juga apa yang YB buat sebenarnya. Okay, bila kita melihat benda tu secara tak langsung, dia lebih membuka mata kepada orang lain juga. Okay, sebenarnya inilah perancangan dia, ataupun ini adalah mungkin memberikan idea ataupun mungkin memberikan sedikit nasihat kepada kawan-kawan lelaki yang lain ni. Mungkin inilah tanggungjawab yang mungkin kita boleh pasangkan nanti. Tetapi tak semua orang juga ada that capability ataupun capacity. Mungkin kita cakap YB mampu sebab dia ada income, YB mampu sediakan semua sebab dia berduit. So mungkin kadang-kadang orang tak nampak bukan pasal duit tu, dia adalah pasal kesediaan dia, tanggungjawab dia dan willingness dia tu, keinginan dia tu. Sejauh mana dia rapat dengan Ara dan juga Aiden ni? Rapat sebab kadang-kadang kalau Bella sibuk, dia tahu Bella akan ada, contohnya Bella akan perform ke apa, so dia akan cuba usaha macam dia kata Aiden Ara ada dengan your dad Macam yes, tapi nanti my dad akan join sekali lah. Maksudnya bawa diorang pergi jogging, breakfast, pergi cari buku dekat library. Jadi benda-benda ni yang saya bersyukur sekurang-kurangnya anak saya dapat melalui pengalaman ni dengan seorang lelaki yang sangat-sangat baik hati dan bertanggungjawab tanpa dipaksa, dan menyayangi anak saya seperti anak dia sendiri.
Bella expect? Sebenarnya memang tak expect lebih, tapi tak sangka dia buat ni secara konsisten. Itu yang paling penting. Bukan pada awalnya saja, tapi dia berterusan. Pertama sekali bila Aiden dengan Ara jumpa YB, apa perception dia orang? Apa reaction dia orang? Aiden he was very happy sebab dia rasa dia selalu puji lah. Dia kata masa tu lah, dia kata suka tengok uncle kalau jumpa orang yang tak kenal pun dia bagi salam. Tapi kat situ bila perasan, maksudnya anak-anak ni dia melihat. Betul, observe. Dia observe. Sebab diorang ni macam sponge kan. Jadi insyaAllah kalau kita tunjuk contoh-contoh yang baik, diorang mengikuti dan mengidolakan. Bila ada few times keluar, ada tak Ara dengan Aiden macam dia bagi mami kan, Mami bila lagi nak keluar dengan uncle? Ada tak? Ada. Selalu selalu sangat-sangat. Tapi itulah kadang-kadang explain juga, memang Aiden ada nampak mami selalu, tapi sebab mami ni kerja, betul. korang pula sekolah, mami pula kerja sama-sama dengan uncle sekali, baru dah macam faham. So kalau ada masa kesempatan lebih tu, dia memang akan join sekali. Saya percaya Bella, Aiden adalah seorang anak yang baru, dia usia dia berapa? 9 tahun 9 tahun. 9 tahun, tetapi memiliki satu persona yang menarik dan juga dia matang sebenarnya. Matang tak kena dengan usia dia. Ni mata kadang-kadang Bella bawa jumpa, maksudnya bijak sangat budak ni. Dia melalui fasa yang dia melihat di depan mata dia apa yang terjadi dekat Bella, apa yang Bella lalui. Ada tak hari-hari yang dia kata, Mami kenapa tak dengan YB je, ada dengan uncle je? Sebab Aiden okey dengan uncle. Mungkin ada situasi tu berlaku. Sebab budak-budak ni dia nak nampak benda-benda yang membahagiakan kita kat sebenarnya. Tambah-tambah Aiden seorang budak yang bijak. Ada. Dia tanya bila, lepas tu nanti Bella akan gelak. Dia kata doakan Mami. Macam tu lah. He's very smart. Ada bila lepas bertunang tu, dia cakap, Mami I'm so happy. Really Aiden, Bella ni kebahagiaan anak-anak tu nombor 1. Nampak dah happy, Bella pun happy lah. Finally nanti this year kalau ada buat dia akan buat macam deco atau apa-apa kreativiti kat sekolah kan. Dia kata finally dia boleh buat something untuk bagi Father's Day punya kad. Aiden kadang-kadang dia kata bila dia buat dengan cikgu dia, semua orang happy, excited sebab tak sabar nak balik nak pass kan. Tapi untuk dia pernah nangis lah. Dia kata dia tak tahu nak pass kat siapa. Jadi dia kata finally. So bila macam maksudnya dia ingat tahun lepas benda tu terjadi, Father's Day tahun lepas. So bila lepas tunang baru-baru ni, dia mention balik. Dia kata dia excited nak tunggu Father's Day. Wow, sweet je. Syed Saddiq, dia lelaki yang bagaimana? Sebab kita tahu Syed Saddiq dia akan seorang lelaki yang berwibawa, ada karakter dia, dan kita tahu dia asyik memuji Bella dan bercakap pasal Bella je pun. Ni POV sebagai seorang Syed Saddiq kepada Bella Astila, seorang strong woman, seorang yang bekerja 24 jam, memegang amanah dan sangat rajin, pandai masak. Itu POV Syed Saddiq kepada Bella Astila. Tetapi ini POV Bella kepada Syed Saddiq yang sepanjang Bella kenal dengan YB ni. Bella akan cakap berkali-kali yang dia baik. Orang akan cakap, ya ke klise. Tapi sebenarnya itu adalah permulaan di mana pentingnya seseorang itu, individu itu, bila diorang ada hati yang baik. Di mana bukan sahaja baik dengan Bella, tapi baik dengan, macam contoh YB dia ahli paling memuah kan, baik dengan rakyat dia. Baik dengan kedua orang tua pun penting. Kadang-kadang ada orang ni dia baik dengan orang luar, tapi dengan ibu bapa dia kurang baik. Jadi YB bila nampak keseluruhannya, dan dia seorang yang lagi saya lebih cakap bertanggungjawab. Dia tahu apa yang dia nak buat, dia tahu apa yang dia perlu buat, dia tahu apa yang dia harus selesaikan, dan apa yang dia janjikan dia akan kotakan. In terms of segala benda, macam kita pergi syuting, of course memerlukan disiplin yang cukup baik. Itu pun bila nampak dekat dia, macam mana dia jaga timing, macam mana dia menjaga kesihatan dia. Dia adalah lelaki yang tahu apa dia nak. Jadi dia make sure semua tu dia buat, dan bukan buat sekadar suka-suka, tapi secara konsisten. Baby romantik? Baby, dia selalu cakap dia tak romantik, tapi sebenarnya if you ask me, yes, he is actually. Dia tanpa dia sedar. Macam cakap, mungkin pada dia buka pintu tu adalah benda yang dia perlu buat. Tapi di mata Bella tak pernah orang bukakan pintu, tutupkan pintu. Dia buat untuk Bella. And kalau Bella tak sihat, dia akan macam you kena ambil ni. Dia kata, mungkin sweet tu benda lain kot. Dia
di mata dia. Tapi pada Bella tu sweet dah cukup dah. Dan mungkin secara tak sedar itu adalah didikan mak ayah dia sebenarnya. Betul. Seorang lelaki ni dia cara dibesarkan, dan bila dia besar ni apa yang dididik daripada kecil sebenarnya dah jadi amalan. Kadang-kadang kita pun tak nampak apa yang kita buat tu adalah romantik. Okey, itu kata Bella. Mungkin ada benda-benda lain yang mungkin adakah dia seorang penulis surat, ataupun adakah dia seorang yang bangun pagi dia akan teks panjang, ataupun dia sejenis yang akan mengenang atau mengingat setiap tarikh-tarikh penting. Tarikh penting tak lagi. Okay. I mean Bella tak tahulah. Itu pun bukanlah lama kan. Jadi kalau teks panjang pun tak. Dia seorang yang suka call terus. Okay. Wow. Okay. Bella pula seorang yang suka teks. So itulah perbezaan antara kita, yang Bella tengah cuba untuk belajar juga. Selebihnya macam yalah, ada dia beli bunga macam tu. Oh Ada. YB beli bunga? Ada. Dia beli sendiri ke atau boleh minta Itu Jack saya belikan? tak tahu. Saya tak tanya. Saya hargai. Tapi Bella pernah cakap, kalau you bagi bunga yang you petik pun I okay je. Okay. Love language YB. Love language. Apa dia, Bella? Banyak. Rasa just macam tanya khabar, makan. Dia akan nak cari contohnya apa yang Bella ingin makan. Kata, ingat tak you pernah nak makan macam ni? So dia akan cari tempat. Itulah love language. Wow. Yes. Wow. Okay. Selepas majlis pertunangan, dengan apa yang in spite of yang situ kan. itu. So benda-benda tu mungkin adalah benda yang orang kata lah YB biasa bercakap dengan orang, dia ayat mesti manis punya. Orang nak cakap apa terpulang. Tapi penerimaan Bella adalah, ini adalah apa yang aku akan terima nanti, insya-Allah. Kita doakan yang baik-baik saja. Okay. Terms green flag ni dah mati dah. Sebab adanya YB, dia jadi green forest. Green forest. Ini green flag ni, dia dah bagi satu benchmark yang tinggi kepada lelaki-lelaki yang lain ni. Betul. Macam mana tu Bella? Sebenarnya itulah orang ada cakap macam Allah ni mulut manis. Tapi knowing YB, dia seorang yang apa saja yang dia cakap dia akan buat. Seperti mana apa yang dia dah berikan kepada rakyat-rakyat Muar. Dia selalu itu fokus dia. Okay? Bila nampak dia adalah seorang yang berwibawa. Jadi bila cakap pasal ayat manis tu, sebenarnya Bella rasa tak salah. Dia mempertahankan Bella. Terima kasih, thank you so much for that. Bella hargai. Dan untuk kita dapat seorang yang mempertahankan kita, bukan senang. Kita tak suruh. Tapi Alhamdulillah, please know that Bella sangat-sangat hargai. Tapi itulah ada orang cakap juga, oh dah macam mana dan lelaki-lelaki lain. Kita jangan samakan kehidupan kita dengan orang lain lah. Macam Bella sendiri, Bella takut nak compare. Bella takut sebab kadang-kadang apa yang kita lalui berbeza. Sama macam apa yang kita makan pun berbeza. Apa yang kita suka. Jadi untuk YB pula, Bella hanya akan lalui apa sahaja yang akan berlaku selepas ini. Bella percaya kita semua manusia, semua mampu merancang, tapi apa-apa Allah yang menentukan. Jadi jadi sekarang ni apa yang Bella ada bersama dengan YB, Bella jalani dengan hati yang sangat gembira dan bersyukur. Sebab pasangan ni adalah peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kerana salah pilih pasangan pun tidak membawa kebahagiaan. Tapi kalau kita pilih pasangan yang tepat, which is orang akan tanya, tapi macam mana nak tahu dia tepat ke tak? Bila kita dapat rasa ketenangan dan tidak membawa apa-apa toksik dalam kehidupan kita dan memberikan manfaat, insya-Allah itu adalah pasangan yang tepat. Kerana saling memahami, saling menghormati. Orang dengar macam klise, tapi sebenarnya bila dah tak ada hormat dalam sesuatu hubungan itu, bila kita, kalau boleh katakan setiap hari ada maki hamun, macam mana kita nak hidup bahagia sampai ke hari tua. Bella punya sasaran sentiasa yang Bella nampak dekat arwah atau nenek, diorang sampai ke tua, sampai ke hujung nyawa. Itulah cinta yang Bella nampak, oh ini rupanya cinta sejati. Sama macam mama dengan ayah. Mama dengan ayah daripada diorang kecil berkawan sampailah sekarang ni dah ada cucu masih bersama. Kadang-kadang itu yang Bella impikan dalam sebuah hubungan. Kalau boleh kita ni hidup cuma sekali, orang kata. Kalau boleh kahwin pun sama, nak sekali. Tapi kita tak boleh nak menidakkan apa yang Allah dah takdirkan. Kita hanya redha dan tawakal. Alhamdulillah sekarang ni bila dah di satu fasa, di mana fasa bertunang, semoga Allah pemudahkan ke next step. Sekarang ni hanya menjalani saja. Kalau kita nak cakap pasal apa akan terjadi di masa akan datang, in future, kita boleh merancang tapi tak boleh berlebihan. Kita patut live in a moment.
kita kena bersyukur dengan apa yang Allah dah berikan sekarang ni. Kalau kita terlebih-lebih sangat fikir apa akan terjadi kalau ni next, itu akan buatkan kita anxiety. Betul. And tak sepatutnya lah. Kita just enjoy the moment. End of the day pun kita kena berpegang kepada qada dan qadar lah. Betul. Itu je lah end of Itu the day. je lah, yes. Kan kita siapa yang tak nak bahagia, siapa tak nak berjaya, siapa tak nak benda-benda yang baik. Semua orang mendambakan benda-benda yang baik. Tapi kalau perancangan dia bukan begitu, juga kita kena menerima hakikatnya di mana Allah dah aturkan segala bendanya. Betul. Dan ini adalah mungkin walaupun kita nampak benda tu negatif, somehow ini adalah lesson yang Allah nak bagi untuk kita become a better person. Yes, Okay. of course. Keluarga Bella sudah, YB sudah. Sebab kita tak nak bagi hear detail sangat pun kan. Sebab nanti akan ada mungkin akan ada episod lain mungkin. Mungkin. Penerimaan keluarga YB dengan Bella. So Bella panggil mak YB apa? Mama dengan ayah YB? Abuya. So how close Bella dengan kedua-dua bakal mertua Bella ni? Bella sangat bersyukur dan berterima kasih kerana dipertemukan dengan sebuah keluarga yang cukup hebat. Bukan sahaja hebat dari segi pendidikan, malah budi bahasa dan kepribadian mereka yang Bella sangat-sangat hormati dan buat Bella sayang dengan mereka semua. Bermula dengan Kak Amani, Kak Syah, Abang Saleh, Space Dola, and of course Mama and Abuya. Diorang semua menerima Bella dengan hati yang terbuka. Bella dapat rasakan diorang very welcome. Jadi Bella nak kata Bella terlalu rapat tu tidak. Yalah, kita pun sekarang masih di fasa bertunang. Tapi sekarang ni Bella nampak perbezaan yang cukup jauh daripada dulu dengan sekarang. Alhamdulillah, diorang sangat-sangat baik sentiasa, especially Kak Amani. Kak Amani is kakak sulung YB. Oh, okay. YB ada berapa orang? 4. Okay, baik. And thank you so much. Itu pun rezeki juga untuk Bella. Untuk kita diperkenalkan dengan orang-orang yang baik, yang akan masuk dalam kehidupan kita. Pun Mama cakap rezeki. Betul. Dia bukan saja duit semata-mata atau gaji ataupun bonus. Sebenarnya orang-orang yang baik, kawan-kawan yang baik, itu pun rezeki juga, Alhamdulillah. So benda-benda ni sebenarnya yang banyak buat Bella bahagia dan memberikan ketenangan. Wow. Saya dah tak perlu nak celaru apa dia dah akan cakap, tak. Sebab dia orang memang baik, yang buat Bella rasa, do I deserve all this? Macam tu. Sebab treatment yang orang bagi. Tapi benda ni betul. Waktu mula Bella datang dekat Era, yalah kita ni ada sibling, ada Nabil, ada Pak Azhar, selalu kacau Bella. Dan first thing first, bila kita tanya keluarga YB, Bella pernah cakap sangat baik dan juga menyenangkan. So untuk kita sebagai orang yang baru kenal dengan sebuah keluarga yang besar, bila treatment yang kita dapat tu sebegitu rupa, kita bersyukur sebenarnya. Dan apatah lagi, insyaAllah akan disatukan dua keluarga yang besar ini. Betul. Dan penyatuan dua jiwa, Bella dan juga YB. Mungkin ramai sebenarnya yang mungkin peminat, mungkin rakyat Malaysia, mungkin yang sentiasa mendoakan kebahagiaan Bella dan juga YB daripada awal. Mungkin ada terdetik dia orang ni together nanti ni, dia orang ni jok kahwin nanti. Dan alhamdulillah mungkin masin atau orang kata doa mereka ni dikabulkan, insya-Allah. Okey, menjelang hari perkahwinan nanti. Mungkin ada juga yang kurang bernasib baik, Bella. Maksudnya apa yang mereka lalui selama hari ini tak terjadi apa yang mereka doakan. Mungkin belum sampai. Kepada wanita-wanita yang kurang bernasib baik, mungkin senasib dengan Bella, mungkin sebelum ini, apa yang mungkin Bella boleh nasihatkan kepada mereka, Bella? Bella rasa ramai. Cuma yelah, dia orang bukan dalam industri yang Bella ada sekarang ni, mana mendapat spotlight. Of course Bella fikirkan korang juga. Orang akan cakap senang kita menasihatkan daripada orang yang melalui. Ini just sharing sebab Bella rasa Bella pun tak layak untuk memberi nasihat sepenuhnya. Bella pun setahun jagung baru. Tapi percayalah, sebenarnya Allah menyediakan banyak hadiah-hadiah yang manis bagi orang-orang yang sabar. Tapi orang akan cakap, tapi dah sabar lama dah ni. That's why Bella cakap, kita kena percaya. Sebab dulu Bella pernah berada di tempat tu. Bella mempersoalkan, Bella tanya Mama Bella, kenapa Bella asyik nangis? Penat tau nangis. Bella cakap, penat nak rasa down. Tapi bila kita sabar dan tidak memberontak dan percaya dengan kebaikan, insyaAllah Allah akan berikan. Trust me. Sebab dulu Bella tidak pernah mengharapkan apa-apa. Bella hanya menjalani. Sebenarnya kalau ikutkan kita manusia biasa, of course kita nak membalas segala apa yang orang buat kat kita.
Tapi tak perlu, sebab kerana kita hanya menjadikan diri kita seperti diorang. Itu biarlah Allah yang buat kerja. Kita ni percaya dengan aturan Allah je. Dulu Bella rasa macam ya ke. Tapi as time goes by, Bella pun dah lebih dewasa. And apa yang Bella dapat, Bella nampak rupanya selama ni sebab Bella selalu sabar dan percaya. Itulah kunci dia, sabar dan percaya. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan esok, atau mungkin bukan tahun depan, tapi the time will come. Just kita kena percaya yang Allah itu maha adil dan sayang pada orang-orang yang sabar. Bella happy? Happy, Alhamdulillah. Sayang YB. Nampak. Ayo. Bella sekarang 33. 32. Yes. Satu perkataan ataupun satu ayat yang boleh Bella mungkin kalau Bella boleh beritahu dekat Bella 10 tahun lepas. Yang Bella 10 tahun yang lepas. Ya Allah. Di usia 32, apa yang Bella tempuh dan apa yang Bella bakal hadapi, insyaAllah apa yang Bella akan menerima kalau boleh 10 tahun lepas. 10 tahun yang lepas tu, itu 2016 tu. 2016 tu adalah memang Bella tak sangka lah akan terjadinya semua ini. Kita tak merancang. Sebab itulah ada juga yang berkata-kata tentang apa yang terjadi pada masa silam Bella. Tapi percayalah, tak ada satu insan di muka bumi ini pun yang ingin merancang kejatuhan atau kesedihan yang ada. Kita semua kalau boleh memilih kebahagiaan. Tapi apakan daya, itu adalah takdir hidup kita. Walaupun kita dah cuba berkali-kali, kadang-kadang yang pahit itu harus kita buang sebab ada kemanisan yang Allah nak berikan. Mungkin Bella akan cakap apa sahaja yang akan berlaku di masa akan datang, just percaya dan hadapi, lalui. Kadang-kadang kita takut dengan masalah, tapi percayalah tak ada perkara yang tidak boleh diselesaikan. Kalau korang baru je berkahwin, percaya dan semoga Allah lindungi perkahwinan tu. Kedua, jangan pernah putus asa dengan kehidupan, kerana Allah dah berikan kita kehidupan. Ini adalah anugerah yang terindah. Kita lalui dengan buat perkara-perkara yang baik. InsyaAllah Allah akan berikan ganjaran yang cukup besar, InsyaAllah. Amin. Saya sangat suka dengan pantun ni. Sungguh cantik batu permata, indah juga si batu delima. Memang susah waktu bercinta, kalau dah jodoh takkan ke mana. Kita mendoakan yang baik saja untuk YB dan juga Bella Sila. Bila tarikhnya, kita orang pun tak tahu lagi. Okay, kita mendoakan semoga bahagia sama syurga. Semoga yang baik-baik saja hendaknya untuk Bella dan juga YB. Dan kepada anda juga yang mendoakan yang baik, semoga yang baik-baik juga berbalik kepada anda semua. Betul. Terima kasih kerana layan podcast Bella Asila When Bella Say Yes. Saya Radin. Saya Bella Asila. Kita jumpa lagi next episode kalau ada. Assalamualaikum.